tapi tak menyinggah try mi kari ni memang rugi. Pot ni wajib masuk dalam list korang. Selain mi kari, menu baru dia yang lain pun sedap juga. Kalau tak sedap tak berani abang nak canang satu dunia. Yang paling abang suka of course lah mi kari claypot dia. Ada lagi kalau bukan Mi kari paling legend Sungai Putan Melaka. Let's go. mempunyai ramai pelanggan tetap dan dah bertahan lebih 30 tahun tau. Banyak-banyak mi kari yang abang dah rasa boleh dikatakan level lain kesedapan mi kari claypot tetel ni. Nampak macam biasa tapi kuah dia sekali abang hirup, cukup lemak, cukup rasa, pekat likat dan tak kedekut. Portion selambak berbaloi dengan harga. Dihidangkan dengan daging tetel, tahu, kentang dan tak lengkap semangkuk mi kari kalau tak ada telur kan. Abang suka. Nasi ayam gepuk dan nasi ayam penyet dia pun abang cuba. Memang puas hati. Saiz ayam dia pun besar-besar. Penggemar sambal pedas manis manja boleh cuba nasi ayam penyet ni. Favourite abang nasi ayam gepuk dia. Abang orang dah memang lahir kat tanah hang tuah ni, tak Melaka le kalau tak makan pedas kan. Sambal dia memang power, sedap, menyengat dan pedas gila. Keseluruhannya semua hidangan kat sini abang puas hati. Sedap-sedap belaka. Serius cakap abang recommend korang cuba. Kalau korang suka dengan pot favorite abang ni, save terus video ni. Nanti boleh pakat-pakat datang. Serba.